Kalau rumah kita kena lelong, kat mana pula kita, pasangan dan anak-anak kita nak tinggal nanti kan? Kepada semua yang dah beli rumah ataupun yang dalam proses untuk beli rumah pun penting juga untuk dengar info ni. Info yang tak pernah diberitahu oleh banker ataupun ejen hartanah. So Waida nak anda dengar betul-betul supaya anda jelas dan faham maklumat apa yang Waida nak sampaikan kepada anda ni. Apabila kita beli rumah, 95% daripada rakyat Malaysia ni beli rumah dengan hutang. Hutang kepada bank ataupun LPPSA. Jadi, selagi hutang tu belum selesai, geran rumah kita sekarang ni berada dekat bank ataupun LPPSA. Bermaksud, rumah tu belum lagi jadi milik kita dan anytime rumah tu boleh hilang kalau kita tak jaga betul-betul. Jaga dekat sini yang Waida maksudkan adalah sepanjang 35 tahun yang tempoh yang sangat panjang tu kita nak membayar pinjaman, kita kena pastikan kita mampu untuk bayar bulanan pinjaman tu dengan baik. Tapi pernah tak anda terfikir tempoh 35 tahun tu sangat panjang dan macam-macam risiko boleh berlaku, betul tak? Paling yang kita takutkan adalah risiko berlakunya sakit dan dah tak boleh bekerja, pendapatan stop. Jadi macam mana kita nak teruskan bayar balik rumah kita tu? Kalau kita dah tak mampu nak bayar, rumah tu bila-bila je bank boleh lelong. So kalau rumah kita kena lelong, kat mana pula kita, pasangan dan anak-anak kita nak tinggal nanti kan? Sebab tu penting sangat untuk anda tahu maklumat ni. Anda tahu tak masa anda apply loan, bank ada bagi takaful MRTT dalam pembiayaan kita kan? MRTT tu adalah tujuan dia untuk nak lindung hutang kita sekiranya berlaku kematian dan juga cacat kekal. Tapi coverage MRTT yang kita dapat tak penuh, kebanyakan tak penuh. Jadi anda nak tengok tak macam mana situasinya orang yang beli rumah MRTT tak dapat full cover. Jom Waida tunjuk anda. Ini contoh kalau orang beli rumah 500,000 pinjaman selama 35 tahun tapi MRTT cover selama 15 tahun sahaja. Yang putih tu adalah baki hutang, yang warna oranye tu adalah baki perlindungan MRTT, cover sampai 15 tahun sahaja. So ini sahaja bahagian yang dia cover. So apa akan berlaku kalau meninggal pada tahun ke-10? MRTT ketika tu dah turun kepada 375,000, sedangkan baki hutang rumah masih lagi 430,000. Ada baki 55,000 waris perlu top up. Dan untuk situasi kedua ni pula, tempoh dan coverage ni dua-dua tak cukup. Dapat cover separuh je daripada pinjaman dan tempoh coverage pun 15 tahun sahaja. So bahagian yang saya lorekkan tu je lah yang MRTT cover, dan sekiranya berlaku kematian pada tahun ke-10, anda boleh tengok baki MRTT ketika tu hanya tinggal 220,000, sedangkan baki hutang rumah masih lagi 430,000. Jadi waris perlu top up sebanyak 210,000. So bayangkan kalau waris kita tak cukup duit, tak ada duit simpanan sebanyak tu, macam mana dia nak bantu untuk settlekan baki hutang? Dan sekiranya tak mampu, akhirnya rumah pun akan berhadapan dengan risiko rumah kena lelong. Dan satu lagi Waida nak ingatkan anda, tahu tak bahawa MRTT kita tu tak cover sakit kritikal? Ada MRTT yang cover sakit kritikal tapi terlalu sedikit. Kebanyakan 90% daripada peminjam MRTT dia hanya cover kematian dan cacat kekal sahaja. Jadi bagaimana kalau berlakunya sakit kritikal, pendapatan anda stop sebab dah tak boleh bekerja, macam mana anda nak bayar balik rumah tu setiap bulan? Jadi dekat sini Waida nak sharekan kepada anda cara untuk anda selesaikan masalah ni adalah dengan pemilikan sijil hibah takaful. Ambil sijil hibah takaful yang dia cover 3 risiko utama kehidupan, iaitu kematian, cacat kekal dan juga sakit kritikal. Jadi kalau berlaku kematian, waris akan dapat duit secara cash. Duit ni dia boleh gunakan untuk settlekan hutang.
sekiranya berlaku cacat kekal, kita yang akan dapat tu secara tunai, dan duit tu kita boleh gunakan sebagai penggantian pendapatan kepada kita untuk teruskan bayar balik rumah ataupun settlekan terus baki hutang rumah tersebut. Dan ketiga, walaupun kita dah tak boleh bekerja disebabkan sakit kritikal, kita dapat duit cash pampasan ketika tu dan kita boleh gunakan duit tu untuk teruskan bayar balik pinjaman. Bagi anda yang nak dapatkan plan hibah takaful yang sesuai, yang mampu milik, yang boleh bantu selesaikan masalah anda, boleh jaga rumah anda daripada risiko lelong, anda boleh lawati website Wahidah di www.alwahidahismail.com. Dekat sana insyaAllah Wahidah akan bantu anda untuk anda dapatkan the best policy untuk anda selamatkan rumah dan keluarga anda.